Macam mana nak dapatkan sales hari terakhir daripada data ni? Jom saya tunjukkan dalam satu hari, satu function. Sebelum tu, jangan lupa klik link 3D profile untuk offer Ramadan dan Raya. Sama dengan offset, buka kurungan. Reference tu data sales yang pertama ni. Koma. Row adalah bilangan row dekat dalam kolom sales. Kita akan pakai function count A. Count A. Buka kurungan. Kita select daripada data pertama. So, kita nak berapa row? Kita anggarkan contohnya kita buat sampai 1000. Row yang ke 1000. 2 titik bertindih. Dan kita masukkan B1000. Kita anggap kita akan key in data sampai row B1000. Tutup kurungan. Tolak 1. Koma. Masukkan kosong untuk kekalkan dalam kolom tersebut sahaja. Tutup kurungan dan tekan enter. Nampak tak dia dah bagi nilai sales terakhir iaitu 800. Katakan saya masuk nilai yang baru 6/1 dan sales terakhir dia akan tukar kepada 450. Nilai yang terbaru. Mudah kan? Function ni boleh digunakan dari 2007 dan ke atas. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga share.